lega bersama datang ke video Farhan ceritakan hari ni. Dah pukul 6 pagi ke hari ni saya tunjukkan banyak hamba beli semalam. Figure Spiderman. Okey, ni figure Spiderman Epic Hero Series. Okey. Yang berbeli ketua saya percaya dengan harga RM54.90. Okey. Yang abang beli figure Spiderman ni semalam, abang tengok movie semalam. Abang beli figure dia. Abang beli ketua saya percaya. Kalau cari figure ni cek kedai mana-mana masa je macam kat Tosa, Aeon, Paksen. Bisa kena buku boleh cari kat Popular dengan kat PH dia. Kedai mana-mana masih tahu. Masa je kita buka bahkan dia untuk collect semua. Tapi nanti abang belilah sebab ni masih sikit. Okay, abang bukan nak bawa je nak Spiderman. Okay lah, tahu masa je kita buka. Okay. Menarik lah figure Spiderman ni. Menarik figure dia. Okay, jom kita buka Spiderman ni. Cantik lah. Jom kita apa kan abang beli figure Spiderman yang klasik. Okay, ni Peter Parker saya rasa. Okay, ni dia punya senjata web dia. Okay, berdiri. Dia berdiri lah. Kepala tak boleh pusing. Tangan boleh lah. Style Spiderman. Kaki boleh. Tangan boleh. Tangan boleh. Okay, ni punya web. Okay, cuma pasangkan web dia. Pasang di tangan. Saya faham. Dia lah sebab dia kan macam yang kesengat tu. Tadi yang macam movie. Okay, semi klasik. Menarik juga grafik dia. Okay, Web Troll. Abang nak beli villain lah. Macam Thanos dengan Dr. Octopus. Lord. Kalau paling berapa 125 dia masih figure tu. Okay. Okay, sampai sini video kita. Kadang-kadang dia nak beli figure Spiderman ni, beli cekal dia mana-mana saja. Macam kat Toys R Us, dekat Aeon, dengan dekat kedai Marvel, dengan kat kedai main buku cakap Popular, PH, dengan kat orang cakap Shopee, TikTok Shop ya. Okay, dengan harga RM54 Okay, dah sampai sini video kita. Abang beli kat Toys R Us Putrajaya. Okay, dah sampai sini video kita. Bye. Assalamualaikum. Terbaik.